hari kedua nampak kering sedikit luka dia, tapi ada lalat ni. Kalau ada lalat ni dia membahayakan kucing lah. Mungkin dia akan mengalami ada ulat lah. Untuk mengelakkan ada ulat dekat luka dia tu, guna ubat seni. Kita guna ubat seni, kita spray saja lah dekat kawasan luka dia tu. Spray macam tu untuk mengelakkan serangga-serangga seperti lalat ni hingga dekat luka kucing tu lah, supaya lalat tu tak bertelur dekat bahagian luka tu. Dan juga untuk memberi luka kucing tu cepat kering lah. Kita tengok esok hari ketiga macam mana. Hari ni kita spray lagi untuk masalah luka dia ni. Lepas tu spray dekat badan dia sikit untuk mengelakkan lalat-lalat ni hingga dekat kawasan luka tu dan bertelur lah. Untuk mengelakkan luka dia ni ada kesan ulat lah. Boleh guna ubat ni untuk masalah luka luaran kucing lah.